Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus mengikuti saluran Bantuan MY. Hari ini kita akan memberi fokus kepada isu SDR 2026, khususnya mengenai situasi apabila permohonan anda menerima status gagal, apa langkah yang perlu diambil dan siapa yang paling berisiko. Kita jelaskan satu persatu. Sebagai permulaan, ramai sekarang sedang menyemak status permohonan semasa. Jika tertera permohonan diterima, ini bermaksud permohonan anda, sama ada anda penerima sedia ada atau pemohon baru sudah berjaya dihantar dan sedang diproses. Namun status ini bukan keputusan akhir. Ia akan bertukar kepada sama ada lulus atau gagal selepas semakan selesai. Persoalannya, apa yang berlaku jika keputusan yang keluar nanti adalah gagal dan siapa yang paling berpotensi report? Kategori yang paling tinggi risikonya ialah pemohon baru dan individu yang membuat kemas kini maklumat. Jika permohonan baru tidak menepati syarat kelayakan, ia akan gagal. Begitu juga jika kemas kini tidak lengkap, contohnya dokumen sokongan tidak dimuat naik atau maklumat penting tidak diisi. Kes begini memang sering menyebabkan kegagalan. Bagi penerima sedia ada, kebarangkalian gagal jauh lebih kecil, tetapi tetap boleh berlaku sekiranya semakan silang mendapati berlaku perubahan pada pendapatan isi rumah. Sebagai contoh, jika pendapatan gabungan suami isteri meningkat dan melepasi had RM5,000, anda masih berisiko menerima keputusan tidak lulus. Walaupun begitu, bilangannya dijangka sangat kecil. Seterusnya, apa langkah yang perlu anda ambil apabila menerima status gagal untuk fasa pertama? Jawapannya sama untuk semua kategori penerima sedia ada, pemohon baru dan mereka yang membuat kemas kini. Anda mesti membuat rayuan. Rayuan perlu dilakukan berdasarkan alasan kegagalan yang dinyatakan dalam sistem. Jika kegagalan berpunca daripada dokumen yang tidak dimuat naik, seperti sijil kelahiran anak atau dokumen perkahwinan, anda perlu memuat naik dokumen tersebut sewaktu proses rayuan. Jika kegagalan melibatkan maklumat pendapatan, anda perlu sertakan bukti sokongan yang betul. Ramai juga bertanya, bilakah tarikh rayuan dibuka? Untuk fasa pertama, anda hanya boleh membuat rayuan selepas tarikh rasmi diumumkan oleh pihak kerajaan. Semua kategori permohonan penerima sedia ada, permohonan baru dan yang membuat kemas kini perlu menunggu pengumuman tarikh tersebut sebelum boleh memulakan proses rayuan. Dan satu perkara yang sangat penting, jika permohonan fasa pertama anda gagal walaupun rayuan anda kemudian lulus, anda tidak akan menerima bayaran tertunggak bagi fasa yang terlepas. Pembayaran hanya akan bermula pada fasa berikutnya. Ini adalah polisi yang sama seperti pelaksanaan STA 2025 sebelum ini. Setakat ini, belum ada sebarang perubahan polisi rasmi mengenai pembayaran tertunggak untuk SDR 2026. Jika kerajaan membuat pembaruan dasar, maklumat itu akan diumumkan secara rasmi melalui saluran kerajaan. Selain itu, ramai bertanya soalan yang tidak berkaitan seperti mengapa kategori bujang tidak menerima STR. Untuk persoalan seperti itu, keputusannya datang daripada dasar kerajaan dan Kementerian Kewangan. Itu bukan sebahagian daripada maklumat teknikal permohonan SDR dan sebab itu ia tidak dapat dijawab secara terus. Semoga penerangan ini dapat membantu anda memahami proses permohonan serta apa yang perlu dibuat jika menerima keputusan gagal. Teruskan bertanya soalan yang relevan supaya lebih ramai dapat manfaat daripada maklumat yang tepat. Sekian untuk laporan hari ini. Terima kasih kerana menonton.